GE International ada mengeluarkan satu produk yang sangat berkualiti tinggi untuk menjaga kesihatan hati, iaitu Livcore. Okey, Mami ceritakan tentang Livcore. Siapa sebenarnya yang perlu ambil Livcore? Okey, sebenarnya dia banyak, tapi Mami huraikan satu persatu. Yang pertama, orang yang perlu ambil Livcore adalah di antara orang yang memang susah untuk tidur malam. Kita pun faham dalam keadaan sekarang memang susah untuk kita tidur malam, lebih-lebih lagi kita memang berhadapan dengan gadget. Okey, kita akan tidur selepas puas, kita tengok handphone kan. Sebenarnya dia memang sangat-sangat tak bagus untuk hati kita. Ataupun bila kita ada masalah yang memang kerap, memang susah untuk tidur, itu juga memang antara sebab kenapa hati kita tidak sihat, dan mereka lah sebenarnya yang perlu mengamalkan pemakanan Livcore ni. Okey, Mami sambung lagi. Bagi mereka yang tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang juga berisiko sebenarnya untuk mendapat masalah yang mana hati kita sangat terbeban untuk memproses bahan-bahan toksik untuk keluar daripada badan. Lebih-lebih lagi makanan yang tak seimbang, seperti kita terlalu ambil banyak sangat lemak, karbohidrat yang tinggi, dan juga kita ambil makanan yang terlalu banyak gula, itu juga sebenarnya menyumbang untuk hati kita susah untuk diproses. Orang yang menghisap rokok juga memang sangat-sangat bahaya, dan sebenarnya yang dah hisap rokok bertahun-tahun, kita pun faham memang akan menyumbang pada permasalahan hati. Dan lagi, sebenarnya kita jangan fikirkan orang yang merokok, tapi fikirkan orang yang berada di sekeliling orang yang merokok. Itu lagi berisiko, dia menghidu asap. So inilah di antara penyumbang-penyumbang yang menyebabkan toksik di dalam hati kita. Hati ni sebenarnya dia memang sangat-sangat bekerja untuk mengeluarkan toksik daripada badan tau. Tapi sebenarnya macam mana bagi mereka yang mengamalkan pemakanan perubatan daripada hospital, yang kita tahu banyak sangat bahan kimia yang terdapat daripada pil-pil yang ada di hospital, dan mereka mengamalkan pil-pil ni dah bertahun-tahun. So orang-orang macam gini jugalah yang menyumbang kepada permasalahan hati. Bagi mereka yang mempunyai masalah tekanan hidup juga menyumbang pada hati yang tak sihat ya. Contoh macam tekanan di tempat kerja, tekanan dengan orang sekeliling, ataupun gaya hidup kita yang tak sihat, mempunyai perasaan yang sangat negatif juga boleh menyumbang pada permasalahan hati. Satu lagi yang memang menyumbang pada permasalahan hati adalah bila kita menghidu bahan-bahan toksik. Contoh, kita terlebih menghidu wangi-wangian. Contoh, kalau kita kerja di kilang-kilang yang ada menggunakan bahan kimia untuk wangi-wangian, untuk racun serangga, racun perosak. Bagi mereka yang memang berhadapan dengan kerja-kerja yang memerlukan dia menggunakan bahan kimia, contoh pekebun yang perlukan semburan racun-racun, itu sangat-sangat menyumbang sangat-sangat menyumbang untuk menjadikan hati kita antara yang bermasalah. Okey, siapa sebenarnya yang perlu mengambil Livcore ni? Livcore ni sebenarnya perlu diambil oleh orang yang berusia 18 tahun ke atas. Sebenarnya Livcore ni memang sangat-sangat membantu untuk kesihatan hati, seperti mana yang dah Mami huraikan daripada awal tadi tu kan, sebenarnya ada tujuh punca utama. 7 sebab kenapa kita perlu ambil Livcore untuk menjaga kesihatan hati. Hati kita ni kan sebenarnya dia memang sangat-sangat bekerja. Dia bekerja untuk 500 fungsi yang ada di dalam badan kita. Sebab itulah hati kita perlu sihat, dan cara untuk kita dapatkan, kita mengekalkan hati kita sihat adalah dengan pemakanan tambahan, iaitu Livcore, yang boleh membantu kesihatan hati kita tu lebih terjamin. So seandainya anda nak menjaga hati anda, ataupun anda adalah daripada kumpulan yang telah Mami sebutkan semua tadi tu, anda lah sebenarnya yang perlu amalkan pemakanan sihat, iaitu Livcore.